Pagi semua. Dah lama tak buat live. Pagi ni Miri masuk kebun. Kita mau minjem. Pagi semua. Kita nasi rumput sikit. Rumput pun dah panjang dah. Mesti tanya kan kat mana Umi hilang mana kan? Ada je. Tu di rumah je. Kebun. Pagi semua. Sorry tak ada makeup tak ada apa Kita pagi ni memang buat kerja rumah. Buat mana mampu. Buang pagar. Nanti orang ambil lembu ambil. Kamera. Ini ada kat sini. Jauh sangat tak detect Salam yang bagi salam. Dia tak detect dah. Banyaknya rumput, biasalah. Dah lama. Waalaikumsalam, selamat pagi. Rumput kan dia cepat tumbuh. Rumput ni cepat tumbuh. Kalau nak ambil upah, tak tahan nak bayar orang potong rumput. Asyik nak ambil upah, nak potong rumput tu bagi duit. Macam tu. Baik kita buat sendiri. Walaupun sikit-sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nampak dah kan? Kita buat mana yang mampu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Korang dah makan? Kami belum makan lagi. Nak uruskan depan ni sikit dulu. Besok kalau handphone tu mati, mana bateri habis tak? Besok kita sambung mana kita mampu. Lah, main apa tu? Main apa? Main kebun. Main rumput.
Main semak. Kalau dia lama-lama dia tumbuh lah. So di rumah main apa? Main kat rumah lah sayang. Main kerja rumah, bersih rumah. Yang payah panjang ni mesin tak semua. Yang pendek-pendek tu boleh lah nak mesin. Barulah nampak daun kunyit kita. Baru pindah ke. Lama dah sayang duduk sini. Umi duduk sini lama dah. Lama dah duduk sini. Ini rumput baru 3 bulan. Tanam pokok, tabur batu baru rumput kurang bertumbuh. Oh, iya ke? Ni ada batu juga, tapi dia tumbuh juga lah saya. Tu yang kita mesin dia terpelanting-pelanting kan, batu lah. Cepat dia tumbuh kan? Padahal baru orang mesin rumput baru 3 bulan, semut hitam. Siapa pernah rasa kena gigit semut kat kebun? Ha ni lah. Semut banyak. Korang teman nama kebun semut banyak. Dah semut dah gigit dah, masuk kaki. Dari situ pergi kebun, kena gigit semut. Alah, orang perempuan dia ngemas. Macam ni ya. Mana yang mampu dia. Nanti kita sambung masuk. Kita buat sikit-sikit. Lama-lama bersih lah. Nak tengok mesin rumput. Sis, mesin rumput. Yang macam ni. Yang macam ni Umi beli 100 lebih. Macam ni. 100 lebih lah Umi rasa. Tapi ni kena cas. Dia ada 2 bateri. Kena cas. Pakai nanti ni dah habis, pakai satu lagi. Macam tu. Tapi dia sesuai untuk orang perempuan saja. Kalau orang lelaki jangan beli sebab dia punya pisau tu kecil je. Pisau tu kecil. Ringan sangat dan mudah. Tapi tidak sesuai untuk kita nak mesin lama lah. Sekadar kita mesin hari ni. Macam hari ni Umi buat dapat satu halaman ni. Dapat sini sampai sini. Sini sampai situ je lah untuk satu mesin ni tahan dia. Bateri dia. Tapi kalau boleh cari yang mahal sikit lah. Yang bateri dia banyak. Spare part. Kalau yang ni bateri dia 2. Kalau 2 ni. Kalau Umi mesin situ sampai situ. Habis dah bateri. Untuk 2. Kalau rumput panjang macam ni lah. Kalau rumput tu jenis kecil. Banyak lah orang kena mesin. Macam kebun Umi mesin kadang banyak. Kalau rumput panjang macam ni, memang liat lah. Ini Umi buang luar sebab nanti orang lembu tu ambil. Kita dah mesin kan. Rumput tu kita buang setepat. Nanti orang lembu tu dia ambil rumput.
Ni kita buat kudrat yang mampu je. Sebab kudrat kita tak mampu. Buat yang mampu. Kalau nak nanti orang lelaki memang tak meseng lah. Ruput kalau jenis lelaki tak minat ruput meseng. Abang tak rajin ada rumah. Jadi jangan harap lah. Ni kalau panjang-panjang ni boleh lah kita nak pendek kan. Treatment dia. Kalau yang ni dia punya pisau, dia bukan pisau. Jadi dia boleh mesin tak atas tu. Kalau dia pisau, tak boleh mesin atas batu. Nanti kena mata. Okay, dah siap yang ni. Tinggal yang tu sikit lagi. Bolehlah kita nak petul. Nak tarik ni, memang nak mesin-mesin dah. Nak pakai kemek je. Umi tak rajin mesin rumput. Umi hanya biarkan tanah kawasan yang Umi tidak tanam pokok. Ni batu, lebih batu. Tambak tempat dia. Okey, siap dah kawasan ni. Nanti besok kita sambung. Kita sambung lagi. Tapi boleh je lah nak beli daripada tak ada. Kalau nak mesin sendiri 100 lebih macam tu lah. Cari sendiri ya dalam pasar raya. Baru pindah rumah kecap. Taklah, rumah lah. Lama dah kat sini. Cuma jarang ada rumah. Jauh balik. Ini jarang ada rumah. Kan sibuk kan sebelum ni rawat orang apa semua. Dan bila masa ni ada rumah. Tak rajin balik. Sibuk rawat orang semua. Ni baru ada apa? Baru ada masa. Macam tu. Cangkul ni Umi pakai mudah. Ni kalau akar besar-besar. Akar besar-besar kita pakai cangkul. Ni kita nak matikan akar ni. Tadi kan kita dah mesin. Kita nak matikan akar. Tadi kita dah mesin-mesin ni kita nak matikan akar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tak kalau Umi tak tengok korang sangat sebab Umi tengah kebun. Thank you follow. Sekarang Umi tengah sibuk dengan Al-Quran. Memang Umi tak buat live sangat lah. Hari ni je saja buat. Mungkin ada korang rindu Umi kan? Biasa Umi tak buat lah. Yang ni kita mati akar. Tadi kita dah mesin, kita nak keluarkan akar. Kita nak keluarkan akar, kita tu. Bukan rumah ni baru bina. Tak rajin diurus. Umi jarang ada rumah. Biasa Umi upah orang je. Dok nekat lah nak main upah orang. Mesin rumput sekali mesin selalu lebih kakak. Dekat RM200 kadang. Sini kalau orang mesin rumput, dia tengok ada batu-batu. Dia mahal, jadi mahal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat sayang. Boleh baca Quran, alhamdulillah. Kakak Umi sihat selalu ya. Amin. Terima kasih kakak. Kakak pun sama. Umi tanam kau kat sana. Kau tumbuh kat sini. Itulah orang kata. Kalau disayang-sayang tak hidup. Kalau dibuang-buang hidup. Umi tanam kau kat sana kan? Apa yang kau jauh sangat nombor? Jauh daripada adik-adik kau. Adik-adik kau kat sana kan? Macam mana kau nak tumbuh dalam kayu, dalam batu gitu? Ha? Punya? Macam mana kau nak tumbuh dalam batu gitu? Tak pernah dibuat orang, kau tahu tak? Dah Umi nak alim, macam mana kau dalam batu tu? Sihat selalu. Amin. Nah, kita sayang-sayang dia. Kita sayang-sayang dia, kita tanam kat sana. Dia tumbuh kat sana, atas batu tu. Kadang-kadang mesin rumput ni kalau bagian yang pakaian jenis dawai tu dia tak kuat. Kalau besi tu dia kuat, tapi bimbang. Kena buka kunyit. Sayang. Kejap Sorry, Umi tak kena. Umi tak sengaja. Nanti Umi baiki balik. Sihat. Alhamdulillah. Ni pokok kunyit ni. Member tu dia tak datang kalau Umi datang sini. Ni pokok kunyit sini. Agak dia so aku. Nampak tak? Dia sebelum dinding pun nampak tak ni. Agak-agak lah kena. Semut. Tempat kita tanam dia tak hidup. Tempat kita tak tanam dia hidup. Nak pindah macam mana? Dia dalam batu. Tahu nak pindah ke macam mana? Dalam batu. Okey lah kamera ni. Dia ikut Umi gimana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Kau nampak? Tapi tak sihat sangat lah. Ada je batu-batu. Tapi okey lah. Kalau orang yang rajin mesin rumput, jangan ada batu. Jadi dah bersih dah. Umi memang tak rajin mesin rumput. Jadi sebab tu Umi suka tutup cabbage. Umi memang tak rajin. Umi suka tutup cabbage. Kenapa? Nampak tak? Ni lah bawah. Cik tengok bawah sikit kamera. Boleh tak? Nampak tak? Nampak tak belah bawah ni? Nampak tak cabbage ni? Ni cabbage ni. Kita tak tarik cabbage. Sebab kita tak rajin mesin rumput. Jadi cabbage ni kita pasang, nanti dia tak tumbuh lah. Kalau bagi orang yang malas nak mesin rumput macam ni, banyak lagi masa kita boleh gunakan untuk lain. Daripada kita buang duit sebulan 200-300 panggil orang mesin rumput. Dah lah rumah saya pun kan. Sayang duit tu. Kita beli ni je. Siap. Besok dia tak tumbuh dah. Ni paku dia. Ni paku dia. Paku dia macam ni. Beli apa tu ni? Cabbage. Cabbage untuk kita alas ni. Apa naik kain tu kak? Ambil nombor mi kat titi tu, kat bio tu. Nanti wasabi mi bagi ni. Boleh bagi link kedai yang mau beli. Jangan beli sembarangan, nanti kain dia tak boleh kan?
Tenang. Awak mesin-mesin. Kalau awak mesin, lepas tu bulan depan dia tumbuh lagi. Lepas tu nak upah orang lagi 200-300. Sayang duit. Cari duit zaman ni bukan senang. Baik beli benda ni. Anak-anak boleh berlari. Setiap hari awak sapu je. Siap. Mudah. Bagi nak barang Umi pakai, wasabi je. Nanti ada masa free Umi concealer. Dia bagi link lah. Umi tak jual Umi tak jual. Kalau korang nak Umi bagi link je lah. Cambish. Dia cambish. Siap. Siap dah. Tak payah susah dah. Esok dia tak tumbuh dah. Lepas tu awak tanam lah yang dekat atas tanah yang awak tak tutup tu je. Ni bagi orang malas macam ni. Bukan malas, sayang duit. Asyik rumput orang main serumput. Sakit hati aku. Kau ingat aku cap piti? Bila tanah 10 ekar, asyik nak kena bayar orang nasi rumput. Habis. Baik duit tu kita beli tanah pula. Macam tu. Paku dia macam ni je. Paku dia. Ni kita potong lah. Kita nak paras tu je kita potong. Minyak. Kalau nampak aurat ke apa, korang tutup kalau pandai Sebenarnya Umi malah nak buat lunch, tapi dah lama tak buat lunch untuk korang. Apa nama kain tu? Umi panggil sandwich. Yang Umi nak potong. Kita nak potong paras yang kita nak. Kat tepi ni kita nak tanam daun kunyit. Sayang, Umi terpotong. Tak nak ambil daun kunyit tu tadi terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Alahai gunting. Berapa tahun tak asah? Korang buat apa kat rumah? Dah masak ke? Dah makan? Nanti Umi buat habis buat kerja ni, Umi tak buat lah tau. Umi nak masuk rumah, mandi-mandi. Ke rumah pula. Ngaji-ngaji. Mudah. Macam ni awak tak payah nak upah orang mesin rumput. Kalau lelaki kau bagi duit 200 sebulan sama mesin rumput, duit 200 tu kau simpan. Buat belanja pergi gelang. Bagi faedah daripada kau buang duit upah orang mesin. Lain kan yang mesin rumput tu anak beranak kau. Kau nak sedekahkan anak beranak kau. Itu tak apa. Lepas tu sampai ujung tu. Paku sampai ujung tu. Dia tak tumbuh lah. Paku dia macam ni.
Tak, Umi pandai. Kenapa tunggu situ? Tahu tepi batu tu panas tengok kalau musim hujan. Tenaga orang perempuan mudah kerja kita. Sebab kita bukan kuat sangat tu berat kita. Ini pun pakai batu lesung. Pakai nak lesung. Siap dah. Tak susah. Daripada dia panjang ular datang. Siap dah. Kita nak tarik dia. Umi jadi kekok. Jadi kekok buat live. Biasa Umi tak buat live kat orang. Tak buat live berkebun buat kerja sini. Ni Umi nak paku sebentar je sebab nanti Umi nak sambung ujung ni pula. Nak paku sebentar. Apa penat? Ya dah. Alah, hai tangan kita tak kuat kan? Takkan dapat lawan tangan orang lelaki. Boleh baring kat atas ni bersih. Dah pasang canvas tu bersih. Kalau hujan pun dia resap air. Sayang lah kunyit. Bedaknya bau. Ada dalam kunyit. Ada dalam tu. Okey. Ada. Siap. Sudah. Yang itu sementara. Ada. Paku ni kena jimat-jimat. Sebab nanti kita nak pasang lagi. Canvas tu panjang. Canvas tu sampai sana. Satu roll tu sampai sana dulu. Nampak tak? Sampai sini. Apa belakang Umi buat? Jadi satu roll tu awak beli memang berbaloi. Ada lebih lagi. Tengok tu. Tebal dia. Banyak lagi. Memang berbaloi lah.
Alah, kena daun tu. Ni baloi yang awak beli tak rugi pun. Ayam untuk kulit kita. Itu. Thank you, follow. Pakai mesin ni, awak tak payah bimbang lah takut terpegang ulat bulu. Takut terpegang lipan. Kalau pakai mesin ni, ada anak ular ke apa, paling tak kita terpotong dia je. Kalau kita pakai tangan, resiko ulat bulu, kuman, macam-macam. Jadi kita pakai mesin dulu. Nanti kalau kita dah tak boleh nak pergi, benda tu dah terang kan. Kita dah kebas tu, dah libas terang. Lepas tu baru dah kita usik. Kalau kita belum libas terang, jangan kita usik. Takut dalam semak tu ada apa kita tahu. Macam ni semak tadi kan. Umi pakai mesin ni, libas terang lah. Jadi boleh dah kita nampak. Barulah awak nak cabut ke, nak apa ke. Jadi mesin ni sangat penting lah kalau tak kat rumah. Bagi Umi mesin rumput ni kalau tak ada memang tak boleh. Umi pernah cabut semua guna tangan. Tapi bila 2-3 bulan, 4 bulan tu dia tumbuh balik kan. Lepas tu kita kena cabut balik. Kita dah buang masa kat situ. Daripada kita buang masa kat situ, baik kita kerja cari duit ke, kita mengaji ke, kita apa Quran ke, kita buat apa faedah. Kalau tiap-tiap bulan asyik nak cabut rumput je, tak padan kita. Baik tanam sayur, boleh juga kita makan sayur tu. Baik lain kan kalau kita ni bela lembu. Memang kita tugas kita potong rumput, memang kita nak ambil rumput tu untuk bagi makan lembu ternak kita. Itu lain lah. Jangan kita buang masa yang datangkan kita, lala kita penat. Lala kita tak buat benda lain. Tempat tu kita nak sembahyang, penat, apa penat. Kita cakap senang, nak jaga solat tu pun mudah. Kalau macam ni kena tunggul besar, baru boleh pakai cangkul. Banyak juga mesin ni boleh pakai lagi sampai hujung sana. Tapi Umi tidak jual Umi pakai kalau korang nak cari asli. Macam ni bateri nak habis. Dia dah tak larat dah. Awal-awal bateri nak habis. Tapi sambil-sambil mesin ni, Umi dah cas lagi satu. Bateri dia kat sini. Bateri dia kat situ. Okey, cukup untuk hari ni. Umi buat sikit saja. Nanti kita jumpa lagi lain kali, Yang ni cangkul yang Umi pakai. Yang ni mesin yang Umi pakai.
Ini bateri dia Ini bateri dia. Dia macam ni. Ni bateri dia. Sekarang Umi nak pergi belakang. Jom kita tengok kawasan. Dan di belakang kita nak cek pokok. Ini tong untuk ada air. Kalau tak ada air, kalau misalnya tak ada air hujan ni pakai untuk simbah. Kita tengok pokok. Kita nak tengok. Semut kenga banyak. Nantilah Umi nak lalu. Macam mana Umi nak jalan kalau korang banyak? Nanti terpijak. Umi nak lalu kejap. Umi nak tengok kebun. Jangan itu. Jangan naik atas luar. Umi nak lalu kejap. Tak sibuk. Kalau macam ni banyak, macam mana nak lalu? Korang kan duduk atas pokok. Sebab apa korang naik kat bawah? Jaga kebun jagalah. Nanti mereka kejap. Umi nak buang air. Nanti jadi nyamuk. Tak boleh duduk lama kebun. Sebab kenga banyak. Dah, Umi pasang kemis tu biar Umi senang jalan. Masalahnya kebun Umi ada penjaga. Bila ada penjaga, kita nak pijak pun susah. Korang tahu siapa penjaga dia? Semut kenga. Ini bunga ketam putih. Yang ni Umi beli hari tu warna merah. Lepas tu warna putih. Lepas tu dia warna merah. Oh, rupanya pokok bunga raya putih tu dia kahwin dua, merah dengan putih. Ni pokok kelong ni. Umi suka makan dah kelong. Korang suka tak makan dah kelong? Umi tak boleh nak masuk kebun. Boleh pijak atas simen je. Sebab diorang dah conquer kebun Umi. Semut kenga kalau dia conquer kat dalam kebun, insya-Allah kebun kita terjaga. Tapi masalahnya kita nak masuk kebun tak boleh. Ini pokok cekur. Siapa suka makan cekur? Ni pokok cekur. Umi belum ada masa lagi. Hari ni Umi buat yang mana mampu je. Mesin rumput tu. Mana sana dah kosong, dah bersih dah. Nanti ni semua baru Umi nak pindah ke pasu. Yang tinggi belakang pokok apa tu Mi? Yang mana? Yang tinggi belakang pokok? Yang mana sayang? Tinggi belakang pokok. Ni kena ribut. Kena ribut, lepas tu dia tak tinggi, dia jadi londe. Nanti tu kena pajak lagi. Umi kena pajak naikkan jaring hitam ni lagi. Umi tak tahulah yang mana satu kakak cakap. Cik Yus, Umi nak naikkan apa? Ni, rendah sangat. Hujan ribut. Bila hujan ribut dia tinggi. Pokok mangga yang besar tu. Pokok mangga. Mangga apple.
Korang duduk sini Mak Umi nak memanjat. Mangga apa sayang? Buat sangat ni. Apa jatuh? Angin tu kuat sangat. Ini tak? Ni nak beli aku nak tebuk sini, tak boleh nak tebuk lagi. Jatuh tergebang, tergebang. Ada. Kau tinggal terus. Buat ikat. Mangga. Ini. Nanti bateri habis tau. Umi nak ambil tebuk lubang.
ada batu, Umi tak ada apa? Tak ada tukar besi. Jimat kos. Pakai batu lesung je. Orang perempuan. Hidup kita jangan apa? Hidup kita jangan membazir. Apa yang kita boleh pakai, itu pakai. Penat. Dari hajat. Bateri nak habis tu dekat 10% dah. Kakak nanti telefon mati tau. Umi nak keluar nanti. Mungkin nak keluar dah, nak rehat dah. Ini apa? Simennya pecah. Umi beli dah, Umi nak simen. Nampak keluar rasa lagi. Kita duduk tenang-tenang. Tidak penat, kita duduk tenang-tenang. Penat duduk tenang-tenang. Pokok Amira jambu dah berbunga dah. Sekejap je. Semalam hujan, beberapa hari hujan, tak payah simbah lah. Nanti nak masuk dalam rumah, nak tebuk. Nak tebuk ni apa? Pasu. Jom kita tebuk pasu. Habis dalam rumah Umi serak tau. Pokok pisang dah besar. Ni tanam pokok pisang sini. Tapi yang tumbuh sini. Ni pokok buah ciku Ida. Ciku Ida. Ciku Ida. Yang lain ada. Ni Cipta punya pokok dah ada buah. Minta-minta tak gugur. Dah berbuah dah, ada 5 tu. Jom kita masuk dalam rumah. Penat. Ya. Tu kebun ni, matahari naik, kita malah lari masuk. Nampak tak? Panas dah datang kan? Lari masuk. Kita buat kerja kat luar sebelum matahari naik. Lepas tu matahari dah tu, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sorry dalam rumah Umi serak. Umi tak kemas lagi barang-barang dalam rumah. Jadi memang serak. Okay, sampai dalam rumah memang gelap. Bolehlah korang tengok-tengok. Umi nak wasabi korang, nanti korang tak nampak Umi buat apa. Tak makan lagi. Umi nak alas perut dengan kurma. Cipta, terima kasih belikan kurma. Umi nak alas perut. Lapar lah. Hari ni Umi belum nak masak lagi. Kita buka peti. Kita makan kurma. Cipta ni kurma Cipta. Umi nak makan. Ambil 2 biji. Nak makan. Alas perut. Umi dah lah. Dah penat dah. Basuh je. Kita kurma je. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Enggak. Umi nak tebuk pasu. Lepas tu nanti nak pasang
Canvas kat belakang pula esok lusa. Sekejap. Mau memang ini sebut pasu. Ada. Caklah. Ni lapar sangat dah. Makan kumul. Kenapa kursi tu tinggal sangat nak rakam kamera? Duduk atas pasu ngam-ngam. Kau jangan rakam semua. Aku tak kemas lagi. Sejadah kat belakang. Habis semua dia nak rakam. Apa hal dah? Jatuh. InsyaAllah tabarakallah pasu ni. Kasih cerita belikan. Kasih tau. Dia berjoget dah pula. Kamera ni berjoget. Umi dah lapar. Ini kurma muda. Ya kursi ni dia berjoget. Abang. Ya kursi tu berjoget. Cari tempat yang tak berjoget. Kan jatuh kamera ni. Saya ni boleh kok. Boleh tak? Cengit dia di kamera ni. Macam nak habis tau. Lapar. Sorry, Umi dah lapar. Umi nak tebuk pasu. Tahu boleh tebuk ke tak? Kamera ni memang tak boleh turun bawah Ha? Tak. Memang tak ada turun bawah ke Umi tak erti? Kakak. Ada turun bawah Pecah pula. Hai Kak Supi. Hai Kak. Kat sini je. Tak pusing lah. Pusing. Terkejut mak. Oleh pun.
alahai. Dok gerak pun. Lama-lama Umi panaskan. Dah kenapa? Nak tebuk pasu. Lepas tu dia tak tebuk. Kan aku salah. Ni bateri nak habis dah. Sudah. Tu pula. Tebuk pasu tapi berapa yang tak. Lama-lama Kak kita pakai cara lama jugalah. Panaskan apa? Panaskan pisau. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Aku tebuk pasu tu. Pasu tak lubang. Lambat macam ni kerja aku nak siap. Ni tu okey lah benda ni. Buat tebuk lubang je kot boleh kat dengan kayu. Tak boleh untuk tebuk tak boleh untuk nak tebuk pasu. Sampai esok dah siap kerja aku. Simpanlah kakak. Tak boleh nak tebuk kakak. Dia tak nak tebuk. Korang jangan beli. Tak boleh tebuk. Tebuk batu je kot boleh. Malah abang cakap dengan ni boleh dah macam nak lelaki. Barang lain ni tak boleh nak apa, tak nak jamin semua molek. Jomlah kita buat ikut cara orang lama-lama. Tebuk pakai skru. Habislah skru aku. Sebaik skru tu Umi beli Kak. Baik skru tu aku beli. Kalau tak skru tu abang beli, habislah skru abang. Rugi. Tak membantu langsung. Mana kerja aku lagi ada. Pakai ni boleh tak? Langsung tak boleh rasa. Tak sampai. Boleh pakai. Melambatkan kerja Umi. Jomlah kita pergi dapur. Jom kita pergi dapur. Kita guna cara orang lama-lama lagi cepat. Apa tebuk? Tak boleh tebuk. Panaskan dulu. Kena pakai dapur jugalah Kak. Sorry dapur serak. Dapur serak Kita kena pergi dapur juga. Sebaik wayar cas handphone ni panjang. Nasib korang lah tak mati. Dawai ke paku ke? Panaskan dawai. Dawai. Sekejap Kak. Tengok arwah abang pakai pisau je kan? Kau dah kenapa tengok ke dinding? Kau ingat plastik tu muka aku ke? Ada je. Tak pun screwdriver tu panaskan. Screwdriver tu kan dia punya badan tu plastik Kak. Kalau aku panaskan dia cair. Pakai pisau je, pakai pisau mudah. Panaskan pisau. Dia ni lagi tadi tengok ke plastik tu. Kenapa plastik tu ada muka aku ke? Sekejap Dia tengok ke plastik tu lagi tadi.
Oh, dia detect Umi sebelah sana. Umi kan di balik plastik tu. Betul kau nak duduk kat mana? Macam lah kau ni. Duduk je lah situ. Kat pisau baru jadi. Baru jadi. Ni Umi tebuk sebab nanti kau pasu bunga tu bila ni organik punya pasu, tapi bila dia dia air hujan penuh, matilah pokok. Jadi bila kita tebuk lubang sikit kat sini, bila hujan sampai padat situ air tu keluar lah. Jadi pokok tu tak tenggelam, tak mati. Plastik tu lawa. Laki tadi dia suka tengok plastik tu. Dia Umi nak ambil pasu. Kau duduk situ je. Lagi nak lubang ke pasu. Ajar betul dia. Kalau Waki ada, astaghfirullahalazim, Umi kat sini sayang, oi. Bukannya kat pasu. Kalau Waki ada tak boleh nak bakar kat delah kan. Bukan kat pasu tu. Tak cukup panas. Kak kerja ke hari ni? Kak Sufi kerja ke? Nak dah. Dia dah tak ada kerja. Dia rakam pasu tu sebab Umi duduk sebelah dapur sebelah sana. Sebab tu dia rakam kat tu dinding. Mana Umi kat dapur. Ginilah kerja kita. Dia sebut jeruk asam. Abang beli. Nanti ada masa nak makan. Dah. Putih lagi kurma. Putih kurma lagi. Sambil-sambil kita buat kerja. Kau tak payah masuk ah. Dia memang suka tengok plastik. Bila penat sangat, kurma ni yang beri tenaga. Pindah sini Aku tengok. Daripada enak ke tu. Sampai jadi. Plastik tu lawa. Plastik mana? Sabar je. Berakhir dia tu. Inilah tak suri rumah. Kan? Tak ada kerja. Buat kerja rumah.
nanti pukul 1 budak-budak kan balik sekolah kan. Kena gemah rumah. Kemas sikit-sikit. Orang kemah pergi kemah rumah. Adik. Dia memang rajin. Dia memang rajin ikut orang. Habis semua dia nak rakam. Ingat tadi dah keluar, nak keluar dah. Ke rumah-rumah jom. Tengok dia tengok plastik tadi. Ke mana mu tengok plastik mu tengok. You want tengok plastik tu. Biar dia tak hilang batu. Yang ni. Jatuh kau terbang. Boleh pakai lah. Dah. Senang sikit nak ambil air. Kau buat apa? Kau ni kat sini kan? Titik jauh sangat. Mana pusing. Kalau rumah kat hutan ni tak boleh buka lama dapur. Kena tutup takut ular. Ni isi air buat budak-budak ni. Kalau minum air memang dia tak letak balik peti. Tiap-tiap hari kita kena isi air lah. Isi air. Mana Koshi? Ni buat apa Koshi tak tahu. Isi air. Pemasakan meja. Kita tengok mana? Sini sayang. Isi air. Ada tu lah. Rumah ni memang banyak minum air. Dia orang balik sekolah sekejap lagi. Dia orang dah balik kan cari air sejuk kan. Mesin ni